Sebelum saya ingin membentangkan poster kami, saya ingin memperkenalkan dulu ahli kumpulan. Yang pertama sekali ada saya sendiri, ni Muhammad Adam Arif, ada Muhammad Muklis Aminin, Nurul Syahadah, Nur Afrina dan juga Dina Humaira. Jadi pada awalnya kami mengadakan perjumpaan dan kami bersepakat untuk menemubual organisasi perniagaan. Namun begitu, atas sebab-sebab tertentu kami terpaksa memilih organisasi yang baru, iaitu organisasi sukan di UMT. Kami menemubual Encik Muhammad Fazli bin Badauddin yang merupakan penolong pegawai belia dan sukan Kadar UMT. Beliau juga merupakan ahli masum ataupun Majlis Sukan Universiti Malaysia, dan beliau juga merupakan timbalan Presiden Badminton Terengganu. Sebenarnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Antara masalah yang dihadapi oleh Encik Muhammad Fazli semasa bertugas ialah isu kewangan atau dana pembiayaan untuk atlet kejohanan, contohnya kos makanan ataupun tempat tinggal. Seterusnya, isu berkenaan ibu bapa atlet yang melibatkan prestasi atlet dan keputusan jurulatih. Setengah ibu bapa tidak berpati dengan keputusan anak mereka yang stagnan atau tidak meningkat, dan keputusan jurulatih yang tidak menyerahkan nama anak mereka dalam kejohanan tertentu. Akhir sekali ialah kerisauan berkenaan isu doping dalam kalangan atlet, sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja. Para atlet, contohnya misalnya masa seorang atlet dalam fasa pemulihan, dia telah mendengar nasihat rakannya untuk mengambil setengah ubatan yang menimbulkan terlarang tanpa membuat rujukan kepada doktor. Sekian, terima kasih. Untuk jangan penyelesaian pula, untuk yang pertama, organisasi sukan UMT akan mencari sponsor daripada masyarakat korporat. Ini akan memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Manakala yang kedua pula, bantuan kewangan daripada Majlis Sukan melalui prestasi kewangan PBN. Ini akan menjadikan organisasi sukan UMT dapat melakukan perlawanan dengan bajet yang diberi oleh Menteri Sukan. Yang ketiga, menerangkan secara bijak dan berdata kepada ibu bapa. Data ini diperoleh daripada perlawanan yang telah dilakukan dalam kalangan mereka untuk melanjutkan ke pertandingan seterusnya. Ini juga berdasarkan daripada sikap atlet itu sendiri, berdisiplin atau tidak menghadiri kelas ataupun latihan. Yang terakhir, Majlis Sukan melakukan pemeriksaan kesihatan termasuklah anti-doping. Organisasi ini telah bekerjasama dengan pihak PKU untuk membuat pemeriksaan terhadap atlet UMT itu sendiri, dan Majlis Sukan Negeri juga telah melakukan stok makanan sihat sebanyak 2 kali setahun. Saya akan menerangkan mengenai ideologi yang berkaitan. Yang pertama, sosialisme. Sosialisme ni ideologi yang menekankan kesamarataan dan kebajikan bersama, di mana peranan kerajaan dalam mengurus sumber untuk rakyat. Yang dalam sukan menekankan kesamaan, keadilan sosial dan akses sama rata dalam sukan. Yang kedua, kapitalisme, di mana kapitalisme adalah ideologi yang menekankan pemilikan persendirian, pasaran bebas dan keuntungan. Dan ini sukan dianggap sebagai industri dan perniagaan. Yang kedua, sosialisme. Nasionalisme ni semangat cinta akan negara, di mana sukan menjadi alat untuk membangkitkan semangat cinta akan negara, di mana atlet yang berjaya mencapai ke tahap yang tinggi dapat meningkatkan imej dan maruah negara di mata dunia. Bagi ideologi yang berkaitan yang lain adalah humanism, iaitu menekankan nilai kemanusiaan, etika, moral dan kebangsaan. Dari segi humanism ni adalah lebih kepada masalah yang ibu bapa tadi. Ibu bapa tidak puas hati tentang prestasi anak. Jadinya coach ataupun jurulatih menekankan sifat humanism
di mana dia berbincang secara elok dan memberi bukti kepada ibu bapa. Selain itu adalah profesionalism, di mana atlet menerima gaji, kontrak dan latihan profesional. Yang ini adalah more to kepada lebih banyak kepada untuk mengasah bakat profesional. Dan mutualism adalah hubungan baik, hubungan yang saling menguntungkan antara atlet, kelab, penaja, media dan masyarakat. Maksudnya kat sini, mutualism adalah yang berkaitan dengan syarikat korporat yang memberi dana dan mereka juga mendapat hasil yang baik. Di mana nama syarikat itu dikenali ramai. Okey, itu sahaja daripada kami bulan 12. Sekian, terima kasih.